Okey, ni nak tunjuk resipi perut goreng bawang putih deh. Okey, hak ni perut ni kita rebus dah deh. Kita rebus, lepas tu kita kerak lah, potong lah. Bahasa KL potong, lepas tu kita bubuh tepung, garam dengan MSG. Deh, lepas tu kita pun kacang. Ni dia ada air lah sikit deh. Kena letak air sikit ni. Nak suruh dia sebati lah. Lepas tu kita gaul-gaul. Okey. Minyak kena panas dulu deh. Ni kita goreng dulu deh. Tidak duk kata garing sangat, biasa-biasa ya. Kalau garing tu takut ia rasa keras sikit. Cuma kacang sokmo. Bila dia nak nampak nak garing tu, kita bubuh ni deh. Bawang putih dia sekali dengan kulit lah. Ni kita basuh cuci dah lah deh. Lepas tu sekali dengan lada. Itu selabu. Selabu. Kita kacang sehingga bawang putih ni nampak perang-perang sikit lah. Baru dia kuat aroma bawang tu. Taruh ni boleh dah deh. Ni kita nak akak. Kita cuti ke bukan? Waratah parit ni cuti setiap hari Jumaat saja deh. Hari lain buka lah. Sabtu hingga Khamis bermula 11.30 pagi sampai pukul 6 petang. Tapi last order pukul 5.30 petang lah deh. Dia ni pun boleh makan. Boleh makan.